Ramai orang boleh menyimpan duit, tetapi hanya sedikit yang berani untuk menjadi pelabur. Anda mungkin fikir, pelaburan itu penuh risiko dan penuh jargon yang sukar difahami. Tetapi sebenarnya, pelaburan yang bijak tidaklah menakutkan. Malah, ia adalah jambatan sebenar dari sekadar survive kepada benar-benar grow. Kita dibesarkan dengan nasihat yang kedengaran selamat, seperti kerja keras, simpan sedikit, dan berharap masa depan akan baik-baik sahaja. Namun realitinya, simpanan semata-mata tidak cukup untuk melawan inflasi yang diam-diam memakan nilai duit kita. Harga rumah naik, kos sara hidup meningkat, dan nilai mata wang merosot. Anda mungkin sudah disiplin menyimpan setiap bulan. Tetapi, tanpa pelaburan, simpanan itu seolah-olah duduk diam dan perlahan-lahan mengecilkan kuasa belinya. Ramai yang takut melabur kerana mendengar kisah-kisah kerugian yang viral. Seperti contoh, kita dengar cerita orang kehilangan wang dalam pasaran saham, kawan yang terpedaya dengan skim cepat kaya, atau kejatuhan kripto. Semua itu membina ketakutan yang membuatkan lebih ramai yang rela membiarkan duit terkumpul dalam akaun daripada mengambil risiko yang dianggap mengerikan. Ironinya, duit yang tidak berkembang akan susut nilainya. Harga barang terus naik setiap tahun, dan wang yang hanya disimpan di tempat yang tiada pulangan tidak mampu mengejar inflasi. 5 atau 10 tahun akan datang, jumlahnya nampak sama. Tetapi, nilainya jauh berkurang. Pelaburan yang sebenar bukanlah perjudian. Ia bukan meneka harga naik atau turun setiap hari. Pelaburan adalah proses memiliki aset yang terbukti bernilai dan berkembang dari masa ke semasa. Pelabur yang bijak membeli bahagian pemilikan dalam perniagaan sebenar, yang memiliki saham syarikat yang kukuh, danar indeks yang menyebarkan risiko atau pelaburan patuh syariah yang dikawal selia dan dipercayai. Mereka faham bahawa nilai jangka panjang lebih penting daripada turun naik sementara. Kekuatan terbesar pelaburan adalah masa. Wang yang dilabur tidak sekadar bertambah. Ia berganda melalui kuasa compounding. RM100 yang berkembang sebanyak 8% setahun, boleh menjadi 200 dalam 9 tahun, dan 400 dalam 18 tahun, tanpa anda tambah 1 sen pun. Setiap tahun, masa bekerja untuk anda, asalkan anda bermula. Ramai menyangka, melabur memerlukan modal yang besar. Hakikatnya, teknologi hari ini memecahkan halangan itu. Dengan platform digital seperti Robo-Advisor dan Danar Index, sesiapa sahaja boleh bermula dengan jumlah kecil, contoh, RM50 atau RM100 sebulan. Yang penting, bukan berapa besar jumlah permulaan, tetapi konsistensi dan keberanian untuk mula. Di dalam pelaburan, risiko memang wujud, tetapi pelabur bijak tidak meletakkan semua duit pada satu tempat. Diversifikasi adalah kunci. Dengan menyebarkan danar ke pelbagai kelas aset seperti saham, sukuk, emas, dan REIT, anda melindungi diri daripada turun naik yang melampau. Apabila satu jatuh, yang lain menyeimbangkan. Ini bukan sekadar teori, ia prinsip pengurusan risiko yang diamalkan pelabur profesional. Lebih baik lagi, hari ini anda tidak perlu menjadi pakar saham untuk melabur. Anda boleh menetapkan pelaburan automatik. Sama seperti anda mengautomasikan simpanan pada bab sebelumnya, anda juga boleh mengautomasikan pelaburan. Setiap bulan, sejumlah wang dialihkan secara tetap ke danar pelaburan yang telah dipilih. Ini menghapuskan drama emosi membeli ketika pasaran naik atau panik menjual ketika turun. Anda menjadi pelabur yang tenang, konsisten dan tidak mudah diganggu emosi pasaran. Perbezaan terbesar di antara penyimpan dan pelabur adalah dengan cara mereka memandang duit. Penyimpan melihat duit sebagai sesuatu yang perlu dilindungi dan disimpan rapi.
Tetapi, pelabur melihat duit sebagai tenaga kerja. Pekerja kecil yang boleh dihantar untuk bekerja dan menghasilkan duit yang baru. Setiap ringgit adalah peluang, bukan sekadar benda yang mesti dijaga sebab takut hilang. Mindset inilah yang membezakan di antara orang yang sekadar bertahan dengan mereka yang akhirnya bebas kewangan. Dalam bab seterusnya, kita akan masuk ke strategi yang kelihatan remeh tetapi sangat berkuasa iaitu bagaimana cara menyimpan sedikit demi sedikit, setiap hari, tanpa rasa terbeban, dan kesannya mampu mengubah hidup. Ramai fikir mereka tidak mampu melabur kerana gaji kecil. Dalam bab 8 kita akan buktikan, walau hanya sebesar harga secawan kopi, anda boleh mula membina jiwa pelabur dalam diri anda. Hari ini, anda sudah melihat bahawa menjadi pelabur bukan urusan orang kaya sahaja. Ia tentang keputusan berani untuk berhenti membiarkan duit tidak berkembang dan mula menjadikan masa bekerja untuk anda. Jangan tunggu sehingga duit cukup baru melabur, kerana yang melambatkan anda bukan jumlah yang sedikit itu, tetapi keputusan yang ditangguh. Jika anda mahu terus belajar, cara paling praktikal untuk mengubah diri daripada sekadar menyimpan kepada membina kekayaan sebenar, teruskan ikuti siri ini. Jangan lepaskan bab seterusnya kerana setiap pelajaran adalah langkah konkret untuk menjadikan keuangan anda bergerak sendiri dan masa depan anda lebih bebas.